Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Aku nak teruskan pembedahan buku Al-Quran Power, meledakkan transformasi, meluruskan metodologi, tulisan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Kalau sebelum ni aku dah bagi sedikit pujian dan juga sedikit kritikan berkenaan dengan buku tu. Untuk episod ni aku nak bagi 3 bab. Sorry, kat sini dia bagi, okey, bab betul. Sebab dia pecahkan kepada bahagian. Dia ada 5 bahagian dan satu penutup. Jadi untuk ni aku nak pilih bab secara spesifik. Aku nak pilih bab yang aku rasa aku enjoy baca. Dan aku encourage hampa bila hampa baca bab ni nanti, buku ni nanti, bab-bab ni aku rasa hampa akan enjoy juga lah. Bukan aku encourage hampa untuk enjoy sekali dengan aku. Tapi aku rasa hampa akan enjoy juga. Okay? Baik. Untuk bab yang pertama yang aku rasa aku sangat enjoy baca adalah pada bab 3. Iaitu Al-Quran Menggegar Barat. Ini bermula pada muka surat 33 yang mana pada bab ni penulis telah bila dia kata menggegar barat kan, penulis telah memperkenalkan kepada kita beberapa individu. Antaranya adalah Dr. Gerald Frederick Dirks, padri di Amerika. Sorry, bukan Melaka. Dr. Maurice Buchaley, Dr. Gary Miller, Dr. Jeffrey Lang. Dan depa ni pula, Dr. Maurice Buchaley ni pakar bedah Perancis. Dr. Gary Miller pakar matematik Kanada. Dr. Jeffrey Lang pakar matematik Amerika. So, mereka ni tak belajar teologi pun. Kecuali yang nombor satu lah, Dr. Gerald Frederick Dirks. Dirks, padri di Amerika. So, orang-orang ni, individu-individu ni, mereka ni telah terkesan dengan Al-Quran. Rata-ratanya, Al-Quran merupakan pemangkin utama yang merangsang umat Islam untuk berubah serta menyebarkan Islam. Al-Quran juga merupakan magnet penting yang menarik ramai golongan di barat untuk memahami dan mendekati Islam. Antaranya individu-individu tadi. Baik, aku nak ke mungkin aku nak cerita sikit lah berkenaan dengan Dr. Jeffrey Lang. Okay, Dr. Jeffrey Lang ni dia pakar matematik seperti yang aku cakap tadi. Beliau menceritakan pada muka surat 37, beliau pernah ditanya tentang mengapa beliau menjadi seorang Muslim. So jawapan dia sebabnya ialah Al-Quran. Saya pada asalnya hanya ingin tahu tentang ajaran Islam. Saya tidak menjadi Muslim kerana mengharapkan sokongan dan bantuan daripada kelompok agama tertentu. Juga bukan disebabkan saya hendak berkahwin dengan sebuah keluarga. Pada asasnya Al-Quran yang menarik perhatian saya dan Al-Quran lah yang membimbing saya kepada ilmu yang saya perlukan dan membawa saya kepada cinta ilahi. So itu jawapan Dr. Jeffrey Lang bila ditanya kenapa dia masuk Islam. Itu satu bab yang aku rasa best dan aku enjoy. Okay, Al-Quran Menggegar Barat. Seterusnya bab yang menarik juga pada aku iaitu pada bab 4. Umat Al-Quran Mengubah Barat. Secara spesifik aku suka pada muka surat 43. Okay. Sebab pada muka surat 43, tajuk yang dipilih adalah Renaissance dirangsang oleh umat Islam. Aku rasa ni fakta yang baru untuk aku dan fakta ni adalah fakta yang aku rasa macam impress gila lah. Okay. Kalau hampa baca kat sini, dalam The Making of Humanity, Robert Briffault menceritakan tentang hal ini. Sebenarnya, era kebangkitan Renaissance berlaku di bawah pengaruh golongan Arab dan Muslim Sepanyol. Dan ia bukan berlaku pada abad ke-15. Sepanyol dan bukan Itali merupakan penyebab kepada kelahiran Eropah. Ketika Eropah terus tenggelam dalam kegelapan, kejahilan dan kemerosotan, kota-kota dalam dunia Islam seperti Baghdad, Cairo, Cordova dan Toledo menjadi pusat kepada ledakan tamadun dan aktiviti intelektual. So aku baca dan aku rasa happy. Aku rasa dan aku rasa sedih jugalah sebab bayangkan Al-Quran pernah telah merangsang kebangkitan golongan yang telah melalui zaman gelap. Tapi akhirnya hari ni kita yang baca Quran tak tahulah macam lemau kan. Kita macam lemau, kita macam dah tak dirangsang dengan pembacaan Al-Quran tu. Pembacaan Al-Quran dah tak meresap dalam diri kita, so aku rasa macam sedih. Tapi happy juga sebab aku tak sangka dengan hanya Al-Quran yang telah merangsang penduduk ketika tu,
juga telah terlibat dalam merangsang zaman Renaissance, zaman kebangkitan. So aku rasa macam happy gila lah ketika aku baca bab ni. Okay. So itu dua bab yang aku happy untuk baca. Dan aku rasa bab yang lagi satu, bab dia bab yang lebih santai sikit tapi untuk aku happy, iaitu pada bab yang ke-15 pada muka surat 201. Okay. Dalam muka surat 201 ni dia termasuk dalam bahagian 3 tau, metodologi memahami Al-Quran. So pada muka surat 201 ni penulis dia telah explain berkenaan dengan maksud Al-Quran, 7 huruf dan juga qiraat. So kalau hampa nak tahu apa maksud 7 huruf tu, 7 huruf tu dia mai daripada satu hadis Nabi, iaitu Umar Al-Khattab melaporkan pernah mendengar sahabat Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan. Beliau membacanya dalam pelbagai huruf. Umar merasa pelik. Lalu beliau memarahi Hisham, menarik pakaian dan membawa bertemu Rasulullah. Baginda berkata, lepaskan dia Umar dan baca surah tadi Hisham. So Hisham membaca, lepas tu Nabi kata, begitulah surah itu diturunkan. Kemudian dia kata, kamu pula baca Umar. Lepas tu lepas Umar baca, Nabi kata, begitulah surah itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu. Hadis ini dilaporkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Jarir. So, apa yang dimaksudkan dengan 7 huruf? Okay, menurut Syah Manna Al-Khattan dalam Mahabit fi Ulum Quran, kebanyakan ulama mengatakan 7 huruf ialah 7 logat ataupun dialek yang berbeza dalam bahasa Arab. So itulah maksud dia. So dalam bab ni juga penulis telah bawa 7 qiraat. Dia explain pasal 7 qiraat tu, dia bukan explain pasal 7 qiraat tu, tapi dia bagi tahu siapa imam-imam dia dalam 7 qiraat tu. So ada 7 imam. So basically dia bagi tahu pasal 7 tu aku just bagi tahu lah. Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Khatir Al-Makki, Imam Asim Al-Kufi, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Nafi' Al-Madani, Imam Al-Qisai Al-Kufi. So itu adalah 7 imam qiraat yang telah disebutkan oleh penulis. So untuk aku, ini 3 bab yang aku baca dan aku enjoy. Bab-bab lain tidak kurang menarik juga. Aku tak boleh nafikan dia cerita pasal kelebihan tadabbur, sains Al-Quran dan sains dan Al-Quran dan sebagainya. Tapi 3 bab ni menjadi pilihan aku untuk aku bagi tahu dalam episod kali ni. So sekali lagi jangan lupa dapatkan buku Al-Quran Power, meledakkan transformasi, meluruskan metodologi. Semoga pembacaan ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.